Hari ini saya akan memberi sedikit pengurusan tentang memperkasakan bahan digital. Pada era ini, negara yang maju adalah negara yang memanfaatkan bahan digital secara maksimum. Jadi, marilah kita bertemu dengan Cikgu Amira. Apakah pendapat Cikgu tentang manfaat digital di dalam kelas? Baiklah, sesuai dengan moto PSS iaitu untuk memperkasakan budaya ilmu di mana-mana sahaja. Jadi saya sangat bersetujulah dengan penyediaan bahan-bahan digital, terutamanya smart TV, kemudahan whiteboard. Sebenarnya sangat berguna kalau ada kedua-duanya, tradisional dan moden. Bagi saya, untuk yang moden, kita mempercepatkan proses PDPC. Manakala untuk tradisional, kita mengingatkan semula pada murid dengan cara menulis. Jadi murid akan lebih jelas untuk menerima PDPC pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu. Jadi marilah kita bertemu dengan Cikgu Hamiza. Mari. Dalam sektor pendidikan, bahan digital memainkan peranan yang sangat penting kerana pelajar dapat belajar pada bila-bila masa saja dan di mana-mana saja. Jadi, marilah kita bertemu bual dengan guru ICT. Jadi Cikgu, apakah pendapat Cikgu tentang penggunaan bahan digital di dalam kelas? Bahan digital ni sangat mudah untuk digunakan. Selain itu dapat menjadikan murid lebih aktif di dalam kelas dan dapat melahirkan murid yang lebih bijak digital. Okey, terima kasih Cikgu. Aplikasi seperti Google Classroom dan platform pembelajaran dalam talian membantu guru dan pelajar berinteraksi lebih efisien serta memberi peluang untuk pembelajaran jarak jauh. Marilah kita bertemu bual dengan seorang pelajar tingkatan 4. Jadi akak, bagaimanakah seorang pelajar dapat menggunakan teknologi digital dengan lebih bermanfaat? Pelajar dapat menggunakan teknologi dengan lebih bermanfaat ialah cara dia dengan boleh berhubung dengan kawan. So boleh belajar, kita boleh belajar kan dalam tu. Lepas tu boleh dapat banyak maklumat, information. Lagi kalau ada teknologi kan kita senang nak berhubung dengan kawan orang yang jauh. Itu je lah, boleh dapat banyak maklumat lah. Okey, terima kasih kepada akak Form 4. Jadi marilah kita pergi ke pertemuan bual selanjutnya. Seterusnya, marilah bersama-sama untuk bertemu bual dengan Cikgu Atila. Apakah pendapat Cikgu tentang penggunaan bahan digital di dalam kelas? Okey, penggunaan bahan digital di dalam kelas ni dia memberi impak yang lebih maksimum kepada murid dan juga cikgu sebenarnya. Guru mudah sampaikan maklumat dengan lebih berkesan dengan adanya bahan sokongan berbentuk digital lah, dan murid dapat menggunakan ataupun aplikasi semua bahan itu dengan lebih mudah, lebih bersemangat kerana bahan yang disediakan tu menarik, penuh dengan warna-warni. Paparan digital sememangnya mempunyai resolusi yang tinggi dan menarik minat semua murid untuk menyertai PDP secara aktif semasa PDP berlangsung. Tak kisah walaupun sejam, 2 jam, 3 jam, mereka masih boleh kekal dan bersemangat. Terima kasih Cikgu. Kesan bahan digital negara ialah kita akan dapat meningkatkan kualiti pembelajaran, memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti serta mempercepatkan adaptasi sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi global.